ada buat masalah di Asyik. Nampak dia cermin aku bodoh. Tujuan saya panggil Pak Cik dengan Kamarul datang malah atas masalah Kamarul ni ada melanggar masalah. Bang, apa yang payuh sangat. Disebabkan Kamarul ni buat masalah disiplin cikgu. Cikgu. Ben kau. Apa yang dia buat masalah disiplin tu cikgu? Besar sangat ke? Agak besar jugalah. Mana membuli? Kan berjawi, membuli ke, mencuri ke. Itu tak apa lagi cikgu. Saya ni nak dijual olehnya. Hush. Apa kepelik ayat tu? Nak dijual olehnya. Itu hari pembeli datang rumah nak beli rumah. Hush. Nak dijual olehnya. Olehnya sama. Nak dijual. Hari tu pembeli dia tak disuka. Dia memang macam tu cikgu. Otak bisnes. Hari tu pembeli datang rumah. Dia suka. Tu tak apa lagi cikgu. Saya ni nak dijual kan dia. Kat coket tu. Hari tu penjual datang. Penjual. Pembeli. Ya cikgu, dia lah semua urus rumah. Bayar bil api, bil elektrik. Api lagi elektrik. Bayar bil. Pakcik ni. Yang bukan-bukan pakcik ni. Semua bising disebabkan malah. Ni dekat sekolah pakcik. Tak ambil. Sebab sekarang kan saya masuk sini.